Akhir sekali, bahagian kelima menjadi pemandu berhemah. Menurut PDRM, Baik, untuk meningkatkan keselamatan bersama ni, kita sentiasa nak alert, peka dengan dan patuhilah undang-undang yang sedia ada. Lepas tu bila berkenderaan ni, pastikan kita sentiasa ingat yang kita memandu di atas jalan raya ni ada pengguna jalan raya yang lain. Macam selain tu juga macam kita telah bincang seperti sebelum-sebelum ni, macam pakai peralatan keselamatan, tidak memain handphone ketika memandu, itu pun peranan penting untuk menjaga keselamatan kita di atas jalan raya. Okay, jadi semua tu perlulah diambil berat. Dan saya ingat malang tidak berbau. Jadi dari kami, semasa memandu perlulah mematuhi undang-undang jalan raya dan mematuhi apa yang kita perlu dibuat dan terapkanlah apa yang kita kena buat. Jagalah diri kita dan nyawa orang lain. nak jadi pemandu berhemah ni bukan setakat berhenti kat lampu merah atau ikut had laju je. Benda ni lebih mendalam. Ia tentang macam mana anda kawal emosi anda secara aktif bila berada di atas jalan. Kita kena pandai tahan marah dan elakkan tindakan agresif. Pendek kata, memandulah dengan rasa tanggungjawab penuh terhadap orang di sekeliling kita. Keselamatan jalan raya ni terbina dari tabiat asas kita hari-hari. Kekal peka, ikut undang-undang, pakai tali pinggang keledar dan tolonglah, jauhkan tangan dari telefon pintar tu. Kenapa semua ni penting? Sebab polis selalu pesan benda ni, malang tidak berbau. Bahaya kat jalan raya ni boleh jadi sekelip mata, langsung tanpa amaran. Untuk tutup kupasan kita kali ni, pegawai PDRM tinggalkan satu soalan yang agak deep untuk kita semua fikirkan. Dia kata, bukan kita satu orang yang duduk kat dunia ni. Maksudnya, bila anda pegang je steering tu, adakah anda memandu untuk lindungi nyawa anda sendiri semata-mata atau nyawa semua orang kat luar tu juga? Fikirkanlah setiap kali anda hidupkan enjin. Okey, itu saja dari saya untuk kupasan kali ni. Jaga diri, pandu cermat dan kita jumpa lagi.